Admath Form 5 Chapter 1 Sukatan Membulat. Saya ambil daripada soalan SPM 2021. Dia bagi tahu radiusnya 2 cm dan angle yang kecil ni pi per 3. Dia suruh kita cari sektor major punya luas. Sektor major dekat bahagian mana? Dekat bahagian yang before ni. Jadi benda pertama yang kita kena cari adalah kita punya angle dekat bahagian sini ni. So nak dapat macam mana Wak? Total satu bulatan adalah 360 darjah. Tapi kalau dalam bentuk radian, dia akan jadi 2 pi. So, 2 pi tolakkan dengan pi per 3, nanti dapatlah dekat situ 5 per 3 pi. Itu angle yang belah sini. Lepas tu, nak cari luas sektor. Formulanya akan jadi 1/2 r square theta. Sekali lagi, 1/2 r square theta. So, area sektor dia kat situ akan jadi sama dengan 1/2 r square theta. R square-nya dah ada, 2 gantikan 2. Tetanya dah ada, 5 per 3 pi. Cantik. So, insertkan sahaja 1 per 2, darabkan dengan 2 square, darabkan dengan 5 per 3 pi. Nanti jawapan akhir kita akan dapat 10 per 3 pi. And this will be our final answer, shuttle.